Halo bos. Apa khabar? Khabar Okey, mari kita tengok dulu. So sekarang you punya kereta ni kenapa ya? Buka aircon, timing drop banyak. Okey. Lepas tu masuk dia terus mati. Oh, okey. Dulu komen cakap lah, telefon motor ada problem lah. Okey. Dah ganti belum? Belum. Belum ganti lagi lah? Belum ganti. Itu sebab saya datang cari abang. Sebab abang jual Evo punya kan? Yap, betul. Sebelum ni saya pakai Afkat punya. Terus saya tahan. Okey. Tukar balik. Alright. Dia beli pun sekali dengan total body. Betul. RM500. Wow. Sekali total body. Saya fikir baik beli baru punya lagi berbaloi kan daripada kita beli Kalau you punya throttle body tak rosak, kita just ganti apa yang perlu saja, mungkin TPS ataupun stepper motor saja. Okey, kita tengok dulu lah. Okay. So kereta ni manual ya. Alright. Ya. So kita buka apa yang perlu Saya dulu. tanya itu sekarang kita tukar stepper motor kan? Yap. Lepas tukar itu timing kan? Kita boleh adjust 9 buka aircon, tak buka aircon 9 boleh adjust macam tu? Tak boleh. Tak boleh Tak boleh sebab kalau ikut standard punya ECU, dia kalau on aircon dia akan duduk dekat 8.5 plus minus. Kalau sebab tak on aircon dia atas sikit kan? You boleh, kalau tak on aircon, you boleh adjust dia atas sikit. Tapi jangan dia tak senang keluar mana. So just letak macam ni je. Tak payah letak ni lagi. Sekarang ni tak perlu. So first I check you punya tu ECIC. So sekarang terus on kita Masuk kita 5 atas bawah. tapi mapping dekat betul dia buat mapping dengan you punya tempat parking sini. Katanya kita buka lah. Katanya yang mission, ratio, dua. You belum tak lah. Sebab dia pun cakap ini standard lagi kan. Tak payah banyak terlalu kuat. Sebab basic ni sikit lah. Ya betul. Kasih power sudah cukup. Basic dia bagi dia jimat. Dengan dia lebih smooth. Betul. So pin satu. Sama 476 dia 4 sama 476 last tadi kena 476 cantik. ECU IC untuk kontrol stepper motor tu cantik tadi tu. So kalau macam tu kita cuba buka stepper motor dulu. Tiun. Baru original dia tak bagi. Dia tak bagi yang warna saya tahu. Dapat hari cantik. Dia ada angkat kemnya, tu kurang perlu kata. Ya. Kalau yang ni ya. Kita lama dia. Kalau kita punya kadang kadang sudah kata. Wih, kenapa dia buat macam mana nak buka dia punya tu? Sebab dia punya piping sudah terhalang sikit. Lepas
Tapi ni pun kurang satu lah. Atau dia Hilang ah? hilang ke apa saya pun tak tahu. Tak apa, nanti saya bagi. Abang ada simpan tak? Ada, mesti ada ni. Okay, kita check dia punya pump dulu. Starter motor 1 dengan 2 23 2 dengan 3 25 4 dengan 5 5 dengan 6 auto dengan auto, tapi dia low sangat ni. Low sangat ha. Biasa kalau dia dah panas macam ni kan, dia punya rating tu kena tinggi sikit. Ni aku dah jalan 1 jam dah ni. Pun sama juga macam ni tak ada masalah. Kita cuba masuk yang Euro punya dulu. Sekejap, saya pergi angkat tu screw. Oh okey, sekejap, nak pergi angkat dulu. Hello boss. Thank you. Hai bos. Kotor. Nanti kalau you dapat konektor yang baru, so you just swap dia punya wire sajalah. Yalah. Nanti lah itu slow-slow buat lah. Janji tak ada efek lah apa-apa. Ya betul. Kena bagi dia idea cantik dululah. Okey. Baik. Sebab I punya soket konektor semua sudah habis dah. Kalau tak boleh terus ganti, tapi sudah habis. So far, okey, kita masuk yang baru punya dah. Lepas tu kita boleh try dah. So kita masuk baru punya skru lah, senang sikit kerja. Ini kita tukar pakai ke? Bagus. Oh ini dulu auto ah? Dulu auto. Lepas tu convert manual. Baru sudah Baru buat. Baru 2 bulan. Okey, kalau you convert dari auto ke manual, apa you buat? Apa yang you sudah convert? Gearbox saja. Gearbox, barang-barang semua. ECU dengan wiring ada convert tak? Isi ada convert. ECU ada convert. Dia sudah buat. Dia sudah buat balik ah? Dia sudah buat. Sebab dia semua sudah settle kasih saya. Okey, boleh. Sebab apa dia kata auto punya dia punya lain kan? Ya betul, sebab ECU auto dia 3 layer pin. Yang manual dia double layer pin. Dia tak sama. Semua dia buat. Dia sudah buat. Okey. Semua sudah buat lah. Kalau macam tu okey. Kalau tak swap dia punya ECU dengan wiring tak boleh Susah. Tak boleh. Dia idling tak stabil punya. Dia sudah buat. Sudah buat Cuba saya hantar dekat dia. Ya, dia pun how to say dia more professional sikit. Pro sikit. Sana dia okey. Banyak punya kawan pun pergi situ juga. Oh, okey. So, kita cabut, kita on off 3 kali. Okey, dah.
Ada alam apa? Ada. Okey. Ada di situ. Kita bagi dulu. Aku nak pergi. Bagi kasih lagi tadi gitu. Ya. Dia pakai ini. Pakai ini. Oh. Okey, kita masuk dalam stus dulu. Okey, cantik. Ada bunyi dah kalau on kunci. So, cantik. அம்மா தான் சுத்த சொல்லு ஏன்னா அது வைப்ரேஷன்ல வெளியாகுது வாய்ப்பு Okey. Bisku soal habis buka tengah dulu ataupun satu round. Okey. Okey, tak ada fokus. Cantik. Oh, tapi memang TPS tinggi sangat lah, 722. Kalau start kereta mungkin dia lagi naik tau. Tapi kita cuba dulu. Sebab you TPS. ada satu dah. TPS yang dia punya throttle body. Ini kan? Ini TPS. Sebab apa dia tinggi? Tak tahu, kena dia tak rosak. Mungkin adjustment dia Tak betul. dia terlalu tinggi sangat. Kalau tu boleh rendahkan nanti. Dia buat standard balik. Tapi hari tu dia kata ya dah buat apa remake Dia dia adjust ini tak? Itu belum lagi. Saya rasa belum lagi. Ah, Tapi ya. kau- Dia satu betul ini sudah tukar kan? Dia tak ada buat apa-apa. Oh, just tukar sajalah. Just tukar saja. Tak ada sempat nak pergi sebab dia throttle sama. Jadi dia tak boleh reject. Termostat semua ada pakai ya? Termostat ada. Tak ada pakai termostat? Oh, kalau tak pakai termostat biasa dia akan kacau timing nanti sebab dia kalau dia sejuk balik, dia RPM akan tinggi tau. Dia kena sampai optimum temperature baru dia punya RPM dia akan turun sebab stepper motor control by ECU. Okey, optimum temperature untuk stablekan dia punya stepper motor ialah 80 degree Celsius. So that's why saya sekarang nampak 76 saja. Okey, patut dia more than that sebab dia baru sampai mah. Patut dia kena 80 macam tu. Sebab step ini apa? Termostat mesti mau ada. mesti kena ada. Sebab dia 82 degree Celsius baru dia buka mah. So dia akan more than kalau dah panas kan. Macam mana you cruise pun dia akan berada di more than 80 degree Celsius ni. So tak kacau dekat dia punya kostat dia sudah lepas dia punya kostat mah. Kalau tak dia macam kostat nanti malam you pandu atas hujan dia masa, nanti you sampai traffic light kan. You akan perasan juga RPM tinggi mah. Sebab dia tengah kostat. Sejuk. Oh, sejuk bang. You kena letak balik. Okey. Apa ini Pakai standard. Saya nanti pasang. Saya datang balik tengok dia boleh. Tak ada masalah. Sekarang dah adjust okey. Nanti just pasang saja. Pasang saja Pasang boleh. standard 82 degree Celsius buka weh. Oh, Dia ada dua jenis. Sebab ini kereta standard pakai kan. Ya, standard. 82. Kalau you ambil 76.5 dia awal sikit dia sudah buka, kereta akan sejuk sikit tapi dia kacau dia punya RPM nanti. Sebab itulah dia orang pasang termostat je lah. Ada yang buang tapi jangan buang kalau you buang dia kacau dia punya timing. Okey, kita cuba start dulu. 1 2 3. Lu tengok sekarang dia punya temperature 70 kan. Okey, dia sekarang RPM dia tinggi sebab stepper motor TCU ni tu buka. Okey, dia kena sampai 80 degree Celsius. Nanti semakin naik ini akan turun. So RPM baru turun. So you boleh tengok ini ada dalam pusat stage. Stage. Nah, ibu rujuk sini ada itu langsung lagi tengok. Ini 2 3 nanti ini kalau drop. Ini naik dia akan. Betul. Ini naik, ini drop akan drop dia punya RPM juga. Tapi lah ini kena adjust tinggi sangat. Sebab dia pakai coil biasa saja. bukan K20. Kalau K20 pun kita set dia 703 saja. Turun lagi satu level. Sebab 703 next level. Itu pelan dia pakai api first je lah. Itu Standard lagi lah. standard. Apa ya? Ini okey, ini okey. Kalau you rasa you nak lebih kuat sikit punya api lah, you boleh pilih yang K20. Honda punya coil. Oh, boleh ya? Boleh. Sebab dia independent coil. Dia satu lah. Yes, independent coil. Nanti kali dia ada itu dia Dia dah ni. dia pun ada itu mana dia. Betul tak? Ya, yang nak sini.
Masa dia buat mapping lah, stepper motor terlalu rosak ni lah. Masa Oh. tu setelah tekan rosak lah. Sebab masa dia pakai auto kan. Ah. Dia sebenarnya memang ada problem sikit lah. Hmm. Cuma dah tekan 2 tahun dah pakai itu second hand dia. Oh. Second hand je lah 2 tahun je. Dia tak ada problem sikit lah. Itu pun beli pun motor kereta ni ada korang beli kan. Ah. Dia pasang balik, dia setting balik semua okey lah. Okey. Pakai. Yang ni kabel kan, dia tegang sangat. Oh. Kalau dia tegang sangat, takut dia punya total Dia tarik plate tu, sikit. dia tarik, dia akan buka, dia tak tutup habis. Kita kena longgarkan sikit lagi. Tak boleh tegang sangat. Dia akan pergi depan. So kita agak-agak je. Kita rasa dah habis dah. Kita kali nak baru dia tarik. Ah. Yang ni dia terlalu dekat. Dia Belum tekan dia buka. dia buka. Okey, motor lah, motor. Ada ke? Motor dia kena je mas. Kena longgar sikit tak apa, tak ada hal. Betul. Tadi nak abu kenapa? Dia kali kira apa? Abu tu mana? Belum dia kena main kali. Okey, bila buat remap berapa lama tak? Bulan 2 buat. Dia ada bagi you period tak? Kalau you sekarang suruh remap, you try dulu. Kalau ada apa-apa, you pergi balik, nanti buat, dia bagi free ke apa ke, ada tak? Tak ada. Sebab you buat remap ni, kalau stepper motor rosak kan, dia buat remap tak akan ngam punya. Stepper motor kena sihat, lepas tu ECU akan buat adjustment lah. So sekarang ni dia punya ignition timing ada tinggi sikit. Dia masih angkat dia tinggi juga. Ada tinggi sikit dia ignition timing. Biasa kita buat ignition timing dia duduk dekat 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang ni 15, 16, 17. Sebab Dia soal remap dia bagi tinggi sikit. Kalau dia tinggi, so dia punya step ni dia akan berada di 1002. Dia tak akan turun lagi. Walaupun sudah optimum punya temperature. So macam miau lah ni. jadi dia turun tak? Dah tak boleh turun dah sebab ni suatu tu habis. Kita habis dah. Dah tu habis dah. Jadi dia kena adjust sampai sana. Dia kena Dia kena dekat mapping tu dia kena adjust balik. Kan dia buat ada tinggi sikit kan. Jadi bawa dia pergi. You minta dia buat dulu, nanti dia macam mana lah. Sebab nampak ada tinggi sikit lah dia punya mapping tu. So sebab dia punya mapping kalau kita tengok sini tak boleh. Kita dapat tengok ni. Sekejap I masuk sistem yang standard tu, nanti I tengok balik. Nanti dia panaskan dulu. Oh okey. Sekarang ni dia, okey. Kereta yang buat mapping dia punya temperature sampai 91 kan. Dua kipas otomatik dia buka. Dia bagi cepat sikit buka. Kalau yang tak ada buat mapping, standard dia ECU kan, dia kena sampai 100.4 degree Celsius baru buka kan. Ini cepat buka ni. Sebab buat mapping dah. Okey, tak apa. I terus masuk dulu. Sebab sekarang ni dia mostly dia adjust dekat ignition timing, dia bagi tinggi sikit. Kena minta dia check balik dia punya mapping lah. I kasih lock itu stepper motor dulu. T3 dia tak turun tu. Dia paling rendah on lampu semua 1001 plus. Sepatutnya dia 9. Tak, sepatutnya kalau kita lock dia stepper motor jadi 9 kan. 9. RPM akan turun lagi, tapi tak dapat buat. Jangan lagi sekali. Kita kena keluar dulu. So, that's why kalau nak buat mapping semua tu, dia punya stepper motor kena cantik. Kalau tak cantik dia memang kacau. Macam mana kita set dia pun dia akan duduk dekat 41 step, dia tak nak turun lagi. Dia punya mapping sudah buat itu as dia punya standard. Ya betul. Bagi tahu dia dekat dia lah. Kena minta dia tengok balik sebab dia sekarang dia saya sudah tukar stepper motor. Biasa kalau you on kunci you start kan, base timing tak ada on aircon berapa? More than 1000. 9 macam tu. Okey. Kalau 9 macam tu sebab dia punya stepper motor dia tak boleh gerak mah. Mungkin sebab stepper motor you tak boleh gerak, dia set dia tinggi sikit. Tapi stepper motor ni sekarang cantik. ECU bagi command kan, so dia akan buka. Tapi dia buka dia start dekat 40. Dia kena minta dia buat. Buat balik mapping. Kena minta dia tuning balik. Dapat tinggi tu. Kan dia. Sebab hari tu dia masa dah siap lah. Dia bagi saya stepper motor ada problem lah. Dia tinggikan pasti dekat saya terus. Ya betul. Betul kalau dia macam ni cakap. Saya pakai ada tak? Tak ada apa-apa, boleh pakai tak ada. Sebab dia punya kipas kan, dia sudah bagi kita awal sikit buka mah. So tak panas dia jangan. Tak ada usir benda tu lah. Tak payah usir benda tu. Cuma nak buat set balik sajalah. Dia betul. Kenapa dia punya TPS? Okey, dah stabil dia punya TPS. Okey.
Dia akan naik. Belum pasang aircon lagi. Belum pasang aircon lagi. Kita on aircon. Kalau on aircon biasa dia akan berada di 80 ya. Okey. 800 setengah macam tu. Sebab dia set dia main base timing memang duduk dekat 1002. Sekarang on aircon walaupun stepper motor saya cantik tau, 68 step. Okey, yang memang standard punya bagi ECU control dia lah. Tapi dia masih dekat 1002 1003 sebab dia set you base timing duduk dekat 1002 1003. Sebab hari tu dia rosak, dia step tinggi sikit. Yes, betul. So sekarang ni kalau stepper motor rosak kan, yang tadi tu rosak ni, dia on dia jatuh sampai 500 betul tak? Betul. Sekarang ni on dia tak jatuh sampai 500. Dia akan keep on stable dekat 1002 1003 dia main base timing yang dia set. Macam ni kena cari dia balik. Yes, stepper motor main step suara ngam. Okey. Okey, okey. TPS okey. So ada patut dia 1002 macam tu, tapi sekarang 1003 sebab apa tau? Sejuk. Faham? Dia drop nampak. Kita on aircon dia akan drop punya. Sebab kipas ni jalan kan? Yes. Lepas tu kalau malam dia drop lagi cepat tau. Sebab malam sejuk. Sejuk, faham. Kalau kereta gerak, sekarang kereta tak gerak, you tengok fan buka saja dia pun sudah drop. Kalau kereta gerak lagi drop lah. Lagi drop. Dia ni boleh drop sampai 60 ke 50 lebih tu. Saya pernah tengok kereta yang tak pakai termostat lah. Memang kacau tu. Kalau wajib. Kalau you pergi traffic light, you tengah stop, you free gear, aircon sampai dia punya tahap sejuk dia cut kan. Betul. Kalau aircon kompresor cut, you tengok apa jadi lah. Nak you punya RPM sebab dia tak sampai 80. Dia tak sampai dia punya sejuk. So dia akan kena naik sampai 80 baru dia turun 1002. Pergi ke base timing. So thermostat jangan buang, wajib pakai. Kalau you nak you punya ECU control you punya timing dengan sepenuhnya dengan perform dengan cantik dengan ngam punya reading. Ngam punya reading, ngam punya step. Sebab sekarang ni sejuk mah 72. So dia akan build up RPM tu untuk build up dia warm up dan you engine sampai 80. Baru dia akan reduce. Dia reduce. Makan minyak, buang minyak macam tu je. Kereta dah okey, just dia base timing tu dengan thermostat you kena pakai balik. Kena pakai balik thermostat dia tu. Dah tak ada barang apa-apa lah. Dah okey. Maximum temperature lah sekarang jadi berapa tau? 89 ataupun 91. Baru dia drop, tutup dia punya stepper motor. Drop sampai 1002 1003 macam tu. Sekarang kipas sudah jalan. So dia sekarang ni dia bukan maksudnya sekarang bukan standard punya mapping dah. Dia punya mapping dia sudah lain sikit. So I tak pasti dia buat macam mana. Tapi kalau boleh sekarang stepper motor sangat cantik lah. Minta dia buat lagi cantik sikit. Itu saja. Kalau boleh kipas jangan buka awal sangat lah. 98 lah. Lambat sikit lah. Ikut macam 49 series punya. 97 98 baru buka. Yang ada tinggi sikit lah. So you kena minta dia tolong set balik. Kalau tak you punya timing ni dia memang kacau sangat sebab dia punya base timing dia letak tinggi sangat. Itu dah rosak kan, dia tinggi. Yep, betul. Kalau tak you memang Sikit susah. dia Yep, betul juga dia. Ngam. Okay, so sekarang macam ni, I tak dapat buat accurate setting sebab you sudah buat mapping. You minta dia buat dulu. Lepas tu kalau ada apa-apa you tekan balik atau you fine tune sikit. Tengok boleh tak? 20 abang free. 20 tu bila lah? Ni hari Isnin. Hari Lagi Isnin. 1 minggu. Isnin usually okay kena malam lah. Malam dah. Macam ni punya time lah. Okey. Okay, kita off dulu. Okay, kita cuba sekali start. Okay, kalau dia dah cukup padat, dia akan turun lagi sikit lah. So macam mana you kena balik sana, minta dia tolong mapping balik. Minta dia tolong buat mapping balik. Sebab terlalu awal, 90 plus sudah buka dia punya apa tu, dia punya kipas. Pakai aircon boleh, tapi mungkin you akan terkejut kenapa nanti RPM tinggi. Kalau aircon punya compressor kan, dia akan tinggi. So you kena faham nanti tak terkejut, stepper motor rosak ke apa. Bukan. Kalau kita on aircon terus jalan lah, memang dia drop banyak. Yalah, sebab dia cepat sejuk kan. Dia cepat sejuk. Tadi drop sampai 64. Okay, rasa macam ni aja. Dia bagi dia buat balik mapping. Buat balik yang bagi dia buat balik dulu. Sebab sekarang ni dia sudah pakai stepper motor baru mak. Bagi dia tuning, bagi dia setting balik. Bagi dia setting balik. So dia akan tengok mana yang compensate balik, dia akan reduce mana dia mapping lah. Mana yang perlu tinggi, minta dia buat lagi sekali lah. Kan aircon cut dia memang macam tu. Aircon on balik baru dia okey. Aircon compressor on balik dah. Power steering. Okay, ada on. Okay, maksudnya dia punya switch ada masuk. So sekarang ni you pergi minta dia buat balik dulu. Lepas tu tengok okey ke tak okey, mungkin you kena datang lagi sekali lah. Okey, boleh. Alright. So ini macam ni aja, tak payah ini lagi. Tak payah lagi. Tampal lagi lah. Tak payah tampal lagi. Nanti dia gegar dia keluar tak? Tak. Dia ni sebab dia ada rubber ni. Dia suction dekat sana. Ni kira sudah kuat ni. Okey lah, boleh lah. So you kena buat mapping dulu lah. Okey. Okey. Alright. So tak ada apa-apa lagi kan. Alright.
So sekarang ni kereta kan dia dah mapping. So dah masa mapping punya time dia stepper motor dia rosak. So sekarang ni dia perlu pergi balik mapping sana dengan stepper motor yang okey ni untuk buat balik dia punya mapping supaya dia boleh pair dengan okey punya stepper motor untuk how to say, bagi dia timing low sikit. Kalau tak sekarang ni dia base timing tinggi sangat. On aircon dia ada kacau sikit, sama juga. Duduk dekat 1002, 1003 nanti. Bagi owner pergi buat dulu. Alright. Kereta okey lah, cantik. Boleh. Okey, siap dah.